Bangun. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak Wasyur alaina min khazaini rahmatik Ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Okey, duduk. Mana duduk? Nah, Ustaz. Okey, duduk. Ustaz. Hari ni apa murid? Hari kami Ahad lah. Ahad. Tadi hari ni Hari ni 19 hari bulan April 4 2026. Terima kasih. Okey, murid-murid. Tahu tak kita belajar apa hari ni? Tak tahu Ustaz. Sekarang ni kita belajar bidang Bidang sirah. akidah. Akidah. Okey. Tajuk apa? Gagak semua tahu tak tajuk apa? Tajuk apa? Sebelum tu, sebelum belajar tu, saya nak awak semua tengok video ni. Siapa yang sini? Kami benar. Siapa ni? Ibu cerit. Saya cuba dengar tak? Ya. Mana tu tu? penat Ustaz? Dari mana tu? Ya, nak pusing sekejap. Ya, salah sikit. Ustaz orang lagi nanti Ustaz kalau gini. Orang ni dengan gini lah, ni tu. Apa ni? Apa? Jom, kita main dulu. Bismillah. Marvelous! Dia pun cerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Tak. Biri-biri ada, serigala tak ada. Ya, Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Belum malam itu, langsung tidak berasa isap dengan pembantainya. Seronok juga. Mungkin lagi sekali, katakan. Tolong! Tolong! Ada serigala di sini. Tolong saya, tolong! Saya main-main saja. Kalau kamu bangkit, kamu tak percaya lagi. Betul-betul. Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak mau lagi. Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba Siapa tu? Main. Si Dia tak tadi apa? Lakon sebagai serigala. Tadi nampak, awak semua nampak janji tu buat apa? Orang yang menipu Ustaz. Menipu, dia buat apa menipu? Apa betul menipu? Ya, dia tipu. Baikkan. Menipu orang kampung. Dia kata ada segala. Dia kata segala, tapi Tak ada pun. Tak ada. Saja yang kurang. Berapa kali dia buat? Dua kali. Lepas tu, apa jadi? Tak tahu. Apa dulu? Orang kampung percaya dia. Kalau dia kata pagi, dia tak percaya dah. Dia tak? Dia tak percaya dah. Tak percaya dah. Lepas tu apa jadi? Tak tahu. Awak rasa
Gambar ni apa? Apa jadi? Segala tu nak makan tu. Bila makan, Bini. jadi ada orang tolong tak? Ada. Ada saya dah. Sebab apa tak jaya? Sebab kau nipu. Sifat menipu. Jadi sifat menipu tu bagus tak bagus? Bagus. Sebab Nanti orang tak percaya. Tak percaya dah. menyusahkan orang lagi. Ya betul Ustaz. Yang tidak Tak bagus. Baik. tahu tak? Dalam sifat menipu tu ada dua lagi sifat yang sangat juga disuka, sangat tegar dalam Islam. Dan sifat tu adalah sifat munafik. Sifat apa murid? Sifat munafik. Okey, jadi tajuk kita adalah sifat Munafik. sifat munafik. Tapi dalam buku ditulis sifat Nifaq. Okey. Okey, murid. Ustaz di meja. Titik ya. Terima kasih Zain. Terima kasih. Okey. Sekarang kita akan tengok objektif pelajaran. Okey. Jadi dalam pembelajaran ini awak semua pada sesi awak dapat menentukan maksud sifat dengan jelas. Seterusnya yang tekan hukum dan dalil, arti serta ketuhanan yang tepat. Dan hakim menerangkan sebagai dua perkara yang menyebabkan nifak. Berapa? Dua. Okey, jadi video. Okay, jom kita kenali apa itu nifak lagi. Okey. Okay, maksud nifak. Nifaq. Ustaz nak minta Syamil, bangun. Baca. Nifaq ialah menzahirkan keimanan. Oh, siap. Keimanan. Menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, yang lain baca. Ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, terima kasih Syamil. Okey, jadi nifak ialah menzahirkan keimanan. Apa maksud keimanan? Buat benda baik. Buat benda baik. Contohnya solat, sedekah. Itu juga orang dia buat baik. Tapi kata dia kata menyembunyikan kekufuran. Apa contoh kufur? Menipu. Orang nampak benda baik di depan dia, tapi sebenarnya dia buat benda kufur. Kat belakang. Kat belakang tu orang tak tahu. Dia buat perkara jahat. Dan sebagainya. Okey. Rewind. Okey, hukum nifak. Ustaz minta siapa? Zahid. Zahid ngantuk. Zahid ngantuk. Zahid baca Zahid. Okey. 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 Hukum nifak Zahid. Hukum nifaq adalah haram adalah haram kerana Allah memberikan Kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. golongan munafik. Okey. Zahid baca seorang ni tak ikut. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. sesungguhnya Ikut. Ikut Syaril. Jadi hukum nifak adalah haram haram. Siapa haram? sebab dia Memberikan berdasar ancaman. Dia berikan Ancaman. Berikan ancaman. Apa contoh ancaman? neraka lapisan pada bawah. Dia akan dapat ancaman daripada Allah. Bukan. Nifak tu boleh menyebabkan ancaman. Apa contoh ancaman? Contoh, kalau menipu dia jadi apa? Semburu ke Ustaz? Kesan buruk nifak. Hilang kepercayaan. Ancaman. Allah yang beri ancaman Ustaz. Betul. Sebab awak betul. Sekarang ni jawab. Apa ancaman yang awak bagi? Neraka. Neraka jahannam. Neraka jahannam. Bawah. Sebelum masuk neraka, awak bagi apa? Azab. Dosa. Dosa tu akan menyebabkan masuk dalam Neraka lah Ustaz. neraka. Okey. Jadi hukum nifak adalah Haram. Haram. Okey. Terusnya. Dalil. Ya. Dalil. Dalil nifak.
Okey, Ustaz yang Syakir. Kita baca lagi kan? Go. Okey, baca okey. Dalil nakli. Dalil nakli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Okey. Jadi Syakir baca saja. Ayatul munafiki salasam. Idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Maksud dia, Maksudnya Syakir baca, dan ikut. kepada Abu Hurairah Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad bersabda, bahawa Nabi Muhammad bersabda, tanda munafik itu ada 3. tanda munafik itu ada 3. Bila bercakap dia berdusta, Apabila bercakap dia berdusta, bila berjanji dia mungkiri, apabila berjanji dia mungkiri, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Okey. Terima kasih Syakir. Jadi dalam dalil tu, dalam hadis tu, ada kata berapa sifat nifak? Ada 3. Okey, yang pertama apa benda? Ada nama Yang pertama adalah berdusta. Bila dia cakap dia berdusta. Ustaz. Kedua, Mungkin mungkir janji. Bila dia janji dia Jadi apa maksud mungkir? tak tepati. Dia tak tepati. Contohnya kawan awak kata nak siapkan, Tak buat pun. kata nak awak apa janji tu, kata nak buat ke sekolah tapi buat tak? Kalau dia tak buat, dia kira apa? Kalau apa? Kalau dia tak buat, dia kira Berdosa. berdusta. Mungkin Dia mungkir janji. Yang ketiga, apa dia? dia khianati. Khianat. Khianat kepada amanah. khianat pada amanah yang diberi orang. Okey. Okey, cuba cerita balik apa sifat Nabi, sifat nifak dalam hadis tersebut. Ada ke? Pertama, Berdusta. Mungkir janji. Janji. Yang ketiga, Khianat amanah. apa contoh dia khianat amanah? Bila bagi duit dia jaga elok. Dia untuk kepentingan dia. Contoh dia, Diberi mainan. Mainan. Diberi untuk gula. awak semua kumpul di kelas. Ya. Untuk apa? Untuk kelas. Kelas. Semua betul. Ya. Tapi seorang tu dia guna duit kelas tu untuk Diberi gula. dia guna beli kopi. Itu dikira sebagai Tak mana? khianat amanah. Amanah. Okey, boleh. Jadi harap semua dapat faham apa itu sifat Sifat. Alright. Sekarang dah berehat. Jadi kita sambung kerja kita lepas rehat. Okey. Ustaz. Bagan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama boleh diam, boleh makan tau. Ustaz. Lagi Ustaz. Ustaz.